Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim bin Abdul Rahman, ya, bernombor matrik AN240134. Hari ini saya akan membentangkan mengenai tajuk tabiat sosial dan kesihatan mental serta impaknya terhadap pelajar. Pertama sekali, mari kita lihat kepada maksud tabiat sosial. Tabiat sosial merujuk kepada tingkah laku atau kebiasaan yang dipelajari dan diulang dalam konteks sosial. Ia terbentuk hasil daripada proses sosialisasi dan pengaruh norma masyarakat. Tabiat ini mencerminkan bagaimana seseorang itu menyesuaikan diri dalam persekitaran sosial melalui interaksi harian. Menurut Muhammad Fauzi Ahmad dan Siti Fatimah Abdul Rahman dalam buku sosiologinya bertajuk Teori dan Aplikasi dalam Masyarakat Malaysia, tabiat sosial juga boleh memberi kesan kepada kesihatan mental seperti kemurungan, kegelisahan dan insomnia. Seterusnya, kita lihat juga kepada maksud kesihatan mental. Kesihatan mental merujuk kepada keadaan kesejahteraan emosi, psikologi dan sosial seseorang yang membolehkan mereka mengendalikan tekanan hidup, menjadikan hubungan yang positif serta membuat keputusan yang baik dan produktif. Ia bukan sekadar ketiadaan penyakit mental tetapi lebih kepada keupayaan untuk mengurus emosi dan cabaran hidup yang baik. Kita beralih kepada impak tabiat sosial terhadap pelajar. Yang pertama, kita ada tabiat sosial dalam kalangan pelajar yang tidak dikawal atau dilakukan secara bebas boleh menyebabkan keruntuhan akhlak. Seterusnya, yang kedua, terdapat peningkatan dalam penggunaan kata-kata kesat, keganasan dan unsur pornografi. Pengaruh fesyen yang melampau juga menyebabkan hubungan silaturahim semakin renggang serta pelajar hilang tumpuan. Yang ketiga ialah standard moral remaja di Asia semakin merosot. Kajian menunjukkan 20% remaja terlibat dengan penzinaan, 24% dengan pornografi, 21% melakukan seks sebelum nikah dan 35% merupakan pesalah juvana. Ya, dan yang keempat dan terakhir sekali ialah kesannya juga dapat dilihat dalam pelajaran dan rutin harian pelajar yang mulai terabai, termasuklah tanggungjawab lain yang sepatutnya dipikul oleh mereka. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Hazim bin Roslan, bernombor matrik AN240146. Saya akan membentangkan tentang slaid pernyataan masalah. Hasil kajian telah menunjukkan bahawa kecenderungan terhadap interaksi sosial yang berlebihan didapati berkait rapat dengan peningkatan tahap tekanan, kebimbangan dan gangguan tidur. Hal ini akan memberi kesan negatif terhadap pencapaian akademik dan kestabilan emosi seseorang mahasiswa. Seterusnya, tekanan akademik yang berpanjangan boleh menyebabkan mereka mengabaikan aspek sosial dalam kehidupan seharian dan memilih untuk mengasingkan diri. Keadaan ini bukan sahaja menjejaskan hubungan sosial, malah ia juga berpotensi untuk menimbulkan masalah kesihatan mental seperti stres dan kemurungan. Selain itu, faktor kewangan juga menjadi salah satu punca terhadap permasalahan ini. Ramai mahasiswa menghadapi kekangan kewangan akibat kos sara hidup yang tinggi, yuran pengajian serta perbelanjaan harian yang semakin meningkat yang boleh menyebabkan tekanan psikologi yang ketara sehingga boleh menjejaskan kesihatan mental seperti keresahan dan kemurungan. Akhir sekali, corak tingkah laku dan kebiasaan mahasiswa dalam berinteraksi boleh mempengaruhi kualiti hubungan sosial, mewujudkan persefahaman atau konflik yang juga boleh memutuskan hubungan silaturahim sesama manusia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Amar Wazir Ramli, nombor matrik AN240020 dan saya akan meneruskan pembentangan bagi bahagian kajian literasi. Terdapat beberapa kajian yang berkaitan dengan isu ketagihan media sosial dan kesannya terhadap kesihatan mental remaja. Kajian yang pertama dilakukan oleh Abdul Rashid pada tahun 2021 meneliti kesan ketagihan media sosial terhadap kesihatan mental remaja semasa pandemik COVID-19. Kajian ini menunjukkan bahawa penggunaan media sosial yang berlebihan boleh menyebabkan tekanan dan keresahan. Seterusnya, kajian oleh Ismail et al. Pada tahun 2020 menekankan pengaruh rakan sebaya dan media sosial terhadap kesihatan mental pelajar di mana kedua-dua faktor ini dilihat memberi impak yang signifikan terhadap emosi pelajar. Selain daripada itu, kajian yang dilakukan oleh Naziha Iriani pada tahun 2021 turut mengkaji hubungan antara ketagihan media sosial dengan kemurungan, kebimbangan dan prestasi akademik pelajar siswaza.
dan mendapati bahawa penggunaan yang berlebihan boleh menjejaskan prestasi dan kesejahteraan emosi pelajar. Seterusnya, kajian oleh Siti Sarawati dan Nur Sheila pada tahun 2023 pula membincangkan cabaran psikologi akibat media sosial ala 21, khususnya apabila media sosial tidak digunakan secara berhemah. Selain daripada itu, kajian yang dilakukan oleh Siti Nur Huzaifah pada tahun 2023 memberi tumpuan kepada kesihatan mental dan kalangan pelajar universiti dari aspek kesejahteraan emosi, psikologi dan sosial. Akhir sekali, kajian dilakukan oleh Brown pada tahun 2011 menekankan tabiat sosial sebagai tingkah laku berulang yang terbentuk melebihi interaksi dan diwasi oleh masyarakat yang turut memberi pengaruh kepada pembentukan sikap dan emosi dalam kalangan remaja. Sekian sahaja pembincangan daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Dina bin Zaimi, nombor metrik CN 240122. Di sini saya akan menerangkan tentang persoalan kajian, objektif kajian, kepentingan serta hipotesis. Jadi yang pertama, untuk persoalan kajian kumpulan kami yang menyoalkan tentang sejauh manakah pengaruh tabiat sosial terhadap tahap kesihatan mental terhadap mahasiswa di UTHM Paguh. Jadi untuk menjawab tu, objektif kajiannya mengenal pasti pengaruh tabiat sosial terhadap kesihatan mental mahasiswa UTHM Paguh. Kepentingannya pula, yang pertama, dapat membantu pihak universiti memahami tahap kesihatan mental pelajar dengan mengetahui sejauh mana tabiat sosial mempengaruhi tekanan. Kedua pula, dapat menimbulkan kesedaran dalam kalangan pelajar tentang bahayanya ketagihan tabiat sosial. Dan yang terakhir, dapat memberi kesedaran kepada ibu bapa tentang cabaran yang dihadapi oleh anak-anaknya di alam universiti. Jadi untuk hipotesis ada dua. Yang pertama, hipotesis yang pertama tidak dapat pengaruh yang signifikan tabiat sosial dalam kalangan pelajar UTHM terhadap kesihatan mental. Dan hipotesis yang kedua pula, terdapat pengaruh yang signifikan tabiat sosial dalam kalangan pelajar terhadap kesihatan mental. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Iqbal bin Hairan Sabtu, nombor metrik AN 240021. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan berkenaan metodologi kajian. Yang pertama, berkenaan pendekatan. Kajian kami ini menggunakan kaedah kuantitatif dengan analisis regresi dan kolerasi sederhana untuk mengkaji pengaruh tabiat sosial terhadap kesihatan mental mahasiswa-mahasiswa di UTHM Paguh. Seterusnya, cara analisis data. Data kami dikumpul melalui soal sidik berskala Likert 5. Skala Likert ini digunakan kerana ia membenarkan responden menyatakan tahap persetujuan, kepuasan, kekerapan atau kepentingan yang berbeza terhadap soalan yang kami beri. Data kami juga dianalisis menggunakan ujian korelasi dan regresi bagi mengenal pasti hubungan antara pemboleh ubah. Seterusnya, berkenaan borang soal sidik. Dalam borang soal sidik kami terdapat dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A berkenaan demografi responden. Terdapat soalan seperti jantina, umur, bangsa, adakah responden mempunyai media sosial, dan adakah responden berasa tertekan ketika melayari internet. Pada bahagian B pula, kami meletakkan soalan berkenaan pengaruh tabiat sosial terhadap kesihatan mental pelajar di UTHM. Kenaan instrumen kajian pula, kajian ini mendapatkan data menggunakan borang soal sidik dan kami juga menggunakan kaedah rujukan untuk mengumpul data. Data primer kami iaitu borang soal sidik, data yang dikumpul daripada soal sidik dengan peserta kajian yang dijalankan dalam persekitaran Semulajadi, iaitu persekitaran UTHM, memberikan data yang tepat untuk deskripsi kami. Borang soal sidik ini menggunakan format soalan tertutup. Akhir sekali, data sekunder. Data sekunder yang digunakan
berkenaan kajian ini dapat diperoleh melalui laman web rasmi seperti laman web jurnal, risalah-risalah dan berita harian. So, data sekunder ini kami dapat gunakan untuk mencari maklumat berkenaan permasalahan dalam kajian kami, iaitu permasalahan tentang tabiat sosial dan bagaimana ia dapat efek mental pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Naufal, bernombor matriks AN 2401240. Ingin menceritakan tentang pendapatan kajian grup kami. Jadi kajian ini telah mengkaji pengaruh tabiat sosial terhadap tahap kesihatan mental pelajar di UTH Sampaguh. Hasil analisis dipaparkan melalui dua ujian pertama, iaitu ujian koefisien determinasi dan juga ujian T. Jadi nilai R-squared yang diperoleh adalah 0.834 yang menunjukkan bahawa 83.4% variation dalam tahap kesihatan mental pelajar dipengaruhi oleh tabiat sosial mereka. Jadi nilai R-squared adjusted pula adalah 0.834 mengesahkan kekuatan model ini. Selebihnya 16.6% itu dipengaruhi oleh faktor luaran kajian ini. Jadi keputusan ini signifikan kerana nilai alfanya kurang daripada 0.05 yang menunjukkan hubungan yang kuat antara tabiat sosial dan juga kesihatan mental pelajar. Jadi untuk ujian T partial pula mengkaji kesan khusus tabiat sosial, iaitu pemboleh ubah X, terhadap kesihatan mental pelajar, iaitu pemboleh ubah Y. Hasilnya menunjukkan nilai signifikan 0.000, iaitu jauh lebih rendah daripada 0.05 yang merupakan nilai alfa kami, menyebabkan hipotesis nol, iaitu H0, ditolak. Nilai T hubungan untuk tabiat sosial pula ialah 40.117 yang jauh melebihi nilai T label, iaitu 1.968. Ini membuktikan bahawa tabiat sosial mempunyai pengaruh yang sangat kuat dan signifikan terhadap tahap kesihatan mental pelajar. Jadi kesimpulan daripada pendapatan kajian kami adalah ini dapat membuktikan bahawa tabiat sosial merupakan faktor yang dominan terhadap kesihatan mental pelajar di UTH Sampaguh dengan sumbangan sebanyak 83.4%. Penemuan ini menekankan bahawa untuk para pelajar menguruskan tingkah laku sosial mereka untuk meningkatkan kesejahteraan mental mereka dan juga performance mereka dalam akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskandar Zulkarnain bin Zulkifli, nombor matrik AN 240019, akan menerangkan tentang kesimpulan. Secara keseluruhannya, hasil kajian menunjukkan bahawa lebih separuh daripada responden mengalami tekanan dan stres yang berpunca daripada pengaruh tabiat sosial, manakala sebahagian lagi tidak menunjukkan kesan yang ketara terhadap kesihatan mental mereka. Situasi ini mencerminkan bahawa pelajar di institusi UTH Sampaguh mungkin tidak mempunyai kemahiran pengurusan stres yang berkesan atau sokongan sosial yang mencukupi. Pengaruh tabiat sosial seperti keinginan untuk kelihatan sempurna, obses terhadap perhatian di media sosial, kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain, serta perasaan iri hati dan kejadian buli telah dikenal pasti sebagai faktor utama penyumbang kepada tekanan tersebut. Hal ini membuktikan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara tabiat sosial dengan tahap kesihatan mental pelajar. Oleh itu, adalah penting bagi semua pihak, termasuk ibu bapa, pensyarah dan rakan sebaya, memberikan perhatian khusus kepada gejala ini melalui pendekatan sokongan emosi, pendidikan literasi digital dan program intervensi yang berkesan. Kajian lanjutan juga disarankan bagi meneliti secara mendalam kesan jangka panjang ketagihan tabiat sosial terhadap kesejahteraan mental pelajar universiti. Sekian, terima kasih.